Hi, welcome back to my YouTube channel Nami267. Jangan lupa tekan like, turn on notification dan subscribe. Okey, jom kita sambung game. Hari ni kita akan main game Jangan Kejutkan Nenek. Okey, kita kena kumpulkan seberapa banyak makanan ataupun snack dekat atas katil tanpa bangunkan nenek. Yang kita perlu dapatkan 15 item. Okay, kita cari dulu kat dalam bilik sebelum kita turun ke bawah ataupun kita masuk kat bilik lain. Kalau nenek nak datang, dia akan bagi tanda suruh kita menyuruk. Okay, sekarang kita duduk bawah katil, kita nyuruk dulu. Sebab saya rasa nenek nak bangun tu. Kita tunggu jap. Nenek dah bergerak. Dia dah bangun. Shh, diam. Saya takut. Baca doa semoga nenek tak jumpa kita kat bawah katil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Kalau nenek jumpa kita, habislah kita. Disepak ni kita nanti. Okey, kita selamat. Maknanya kita boleh keluar. Kita kena cari lagi beberapa item supaya kita boleh menang. Okey, jom kita tengok dekat bawah dulu. Ada apa dekat bawah? Macam ada sesuatu dekat tempat nenek. Oh, kita jumpa. Okey, kita ambil dulu. Kita bawa naik. Okey, kita bawa naik dulu. Kita kena cepat. Kalau tidak nanti nenek bangun. Yang ni dah 4 item yang kita jumpa. Okey, kita turun bawah lagi sekali. Alamak, dah merah tu dah nak penuh. Bahaya. Kita kena masuk dulu. Kita kena menyuruk dulu. Sebab sekejap lagi kalau nenek datang, memang habis kita. Kita nak menang game ni. Jadi kita kena sentiasa mencari tempat yang selamat untuk kita bersembunyi. Nenek dah bergerak. Dia nak naik. Alamak. Korang senyap-senyap je. Jangan bagi tahu nenek. Okey, keadaan macam dah selamat. Sebab nenek dah masuk kat bilik sebelah pula. Sekejap lagi kita pergi bilik sebelah. Kita tengok apa yang ada dekat dalam bilik sebelah. Untuk cukupkan kita punya snacks. Nenek dah keluar. Nenek dah turun ke bawah. Okey, jom kita keluar. Tapi nampak nenek berjalan-jalan lagi. Okey, nenek dah tidur dah. Jom kita cari lagi snack. Adik, mana yang belum tekan butang subscribe, tekan dulu. Jangan lupa on notification. Okey, kita dapat lagi satu. Kita hantar ke bilik dulu. Okey, kita letak. Lepas tu kita akan teruskan mencari lagi ya. Kita akan cari. Kita akan buka semua almari. Buka semua laci. Untuk cukupkan 15 snack. Okey, kita akan masuk bilik yang sebelah lagi ni. Kita tengok dalam bilik ni. Ini bilik apa? Okey, ni macam bilik tidur juga. Kita jumpa satu. Okey, kita jumpa satu, kita bawa masuk dalam bilik. Tengok, nenek punya merah tu macam dah nak penuh. Kita kena sorok daripada nenek. Kita standby dulu sorok bawah katil supaya nenek tak jumpa kita. Okey, nenek makin dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan masuk sini nenek. Tengok bilik sebelah sana. Saya ada buka pintu. Okey, nenek dah turun. Okey, kita nampak nenek masih lagi berjalan-jalan dekat bawah. Kemungkinan dia mencari cucunya yang suka mencuri snack. Kalau saya bangun ni, agak-agak nenek lari tak ke atas, tangkap saya. Adik-adik, jangan mencuri tau. Ingat, walaupun tu bukan barang kita, barang nenek, tapi kita tetap kena minta izin. Walaupun tu barang ayah kita, ibu kita, kita tetap kena minta izin. Okey? Jadi budak yang baik tau. Nanti Allah sayang. Okey, kita turun ke dapur sekarang. Kita nak cari snack lagi. Okey, kita dah jumpa satu. Kita kena bawa naik dulu sebelum nenek bangun. Sementara nenek tengah sedap tidur dekat bawah, kita kena buat cepat-cepat. Kita kena menang game ni. Kita kena tunjukkan kat semua orang yang kita boleh. Dekat bawah tu macam kawasan tak selamat. Kita check dulu dekat bilik atas. Kita tengok lagi apa ada lagi dalam bilik atas. Kalau tak jumpa, baru kita turun ke bawah. Sebab dekat bawah tu tak boleh nak menyorok kalau nenek bangun. Kita pula cepat pingsan, cepat terkejut. Okey, macam terdengar-dengar tanda amaran nenek akan bangun.
Kita try nyorok dulu sebab kita jenis yang dah terkejut. Kod nenek belum sampai, kita yang kiok dulu. Kita ambil langkah berhati-hati. Alamak, pintu tak tutup. Lupa nak tutup pintu tadi. Nenek datang. Dia dah naik. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkanlah saya dari nenek yang garang. Okey, kita keluar slow-slow. Kita nampak nenek lagi tengah berjalan-jalan lagi kat bawah tu. Tapi kita tak boleh buang masa. Jom kita keluar slow-slow dan cari. Lari. Nenek terdekat. Lari nyorok balik. Ya Allah. Nenek naik balik. Okey, dah. Jom kita keluar. Nampaknya nenek dah bertenang semula. Kita turun. Kita cari lagi. Apa lagi yang boleh kita bawa naik? Untuk makan tengah-tengah malam. Kita buka peti sejuk. Wow. Macam-macam ada dalam peti sejuk. Kita kena bawa naik cepat-cepat sebelum nenek bangun. Ting. Okey, kita turun semula untuk tengok apa lagi yang kita boleh ambil kat dalam peti sejuk tadi. Kita kena ambil banyak-banyak, okey? Sekarang ni yang dah terkumpul 8. Kita kena cuba dapatkan 15 juga. Tinggal lagi 7 je lagi. Okey, kita nyorok cepat. Nenek nak bangun dah. Nenek dah datang. Nyorok cepat. Sikit je lagi nenek. Saya nak menang nenek. Tolonglah bagi saya menang nenek. Kalau saya tak menang, saya nangis berguling-guling 7 hari 7 malam. Dah boleh keluar sekarang. Nampak nenek tengah rehat dekat bawah. Okay, kita nak pergi ke peti sejuk sekarang untuk ambil lagi botol snack. Okey, kita dah dapat lagi 1. Sekarang ni yang terkumpul adalah 10. Tinggal lagi 5 lagi yang kita kena cari untuk cukupkan supaya kita boleh menang. Okey, kita turun balik semula ke bawah. Apa sangka? Allahu Akbar. Shh, diam. Kita kena ambil makanan kat depan nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kita tak berjaya habiskan game ni guys. Sini saja. Okay, bye.